Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lensa Amazing TV bersiaran langsung dari kawasan sawah padi di Kampung Pangkal Cuek, Machang untuk kita menyusuri kaedah penanaman padi menggunakan teknologi drone. Kemajuan sesebuah negara bukan sekadar pada kecanggihan teknologi, tetapi pada hati yang dipandu ilmu dan nilai. Kaedah penanaman padi menggunakan drone ialah satu inovasi moden dalam sektor pertanian yang menggabungkan teknologi automasi dengan keperluan tradisional sawah. Saya sudah lama membuat padi, lebih kurang 16 hektar. Saya menggunakan drone ni lebih kurang 5 tahun dah. Saya menggunakan drone untuk kegunaan menabur benih, meracun rumput. Dalam setahun ni saya menggunakan 2 kali untuk menggunakan drone. Keluasan saya lebih kurang 16 hektar lah. Saya menggunakan drone ini jenis T20P. Teknologi drone membawa revolusi dalam pertanian moden apabila kerja pemantauan, penyemburan dan pemetaan ladang dapat dilakukan dengan lebih pantas, sistematik dan berkesan berbanding kaedah lama. Transformasi daripada kaedah pertanian tradisional kepada penggunaan drone membuktikan bahawa teknologi mampu memperkasa sektor pertanian ke arah lebih moden, produktif dan mampan. Dulu pun saya tak boleh bawa drone pun. Saya belajar di kedai lah. Saya beli drone di kedai. Kedai tu yang ajar kita. Sampai hari ni alhamdulillah lah, saya dah dapat 2 biji lah drone. Saya dah boleh beli lah dengan kerja sawah ya. Dari tidak mengenali fungsi drone hinggalah mampu mengendalikannya sendiri di kawasan sawah dan ladang. Teknologi ini membantu mengurangkan pembaziran air, baja dan racun sekaligus menjaga alam sekitar. Ringkasnya, penggunaan drone dalam penanaman padi bukan sahaja mempercepatkan kerja, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan kelestarian. Ia menjadikan pertanian lebih pintar, sistematik dan sesuai untuk generasi masa depan. Perubahan ini membuktikan bahawa latihan dan ilmu mampu mengubah cara kerja petani ke arah lebih moden. Sebelum ini saya ada 1 biji lagi yang model lama, drone DJI T20. Yang itu saja yang saya boleh gunakan untuk meracun dengan menabur saja. Yang sekarang ni drone baru saya boleh pakai 3 lah. Mengacung boleh, menabur boleh, menabur baja pun boleh. Dengan kos 1 ekar saya kena keluarkan modal dalam RM30. Pelaburan terhadap teknologi drone mungkin menelan kos yang besar, tetapi impaknya terhadap peningkatan produktiviti dan keuntungan pertanian membuktikan nilainya sangat berharga. Harapan saya semoga anak-anak muda boleh mencaburi diri dalam bidang pertanian dengan menggunakan teknologi moden. Hak adalah ni dan masa akan datang. Drone bukan sekadar teknologi, tetapi merupakan alat yang menyatukan kreativiti dan memberi manfaat kepada pelbagai sektor di negara kita. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian dulu daripada saya. Jumpa lagi di lain waktu. Amazing TV, good looking, good attitude. Mantap sentiasa. Ini membantu mengurangkan pembaziran air, baja dan racun sekaligus menjaga alam sekitar.